semua, hari ini kami akan buat satu eksperimen yang sangat menarik. Nak tahu tak apa? Jom. Hari ini kita akan buat eksperimen guna berapi. Eksperimen ini nampak macam main kan? Tapi sebenarnya kita belajar sains juga. Betul tu, kita akan tengok macam mana bahan biasa boleh bertindak balas dan keluarkan buih macam lava. Sesuai sangat untuk kanak-kanak sebab senang dan selamat. Jom kita tengok objektif eksperimen ni. Objektif yang pertama, kita nak latih motor halus kanak-kanak. Contohnya apabila mereka menuang dan mengacau bahan. Kedua, kita akan galakkan kemahiran komunikasi iaitu apabila mereka bercakap apa yang mereka nampak. Ketiga, kita nak pupuk rasa ingin tahu tentang sains. Sebab bila mereka nampak sendiri tindak balas tu depan mata, mereka lebih semangat untuk belajar. Betul. Dan yang paling penting, semua ni dibuat dengan cara yang menyeronokkan dan selamat. Okey, bahan-bahan dia mudah je. Semua bahan ni boleh dapatkan di rumah. Kita perlukan cawan kertas atau plastik, cuka dan baking soda. Jangan lupa juga sabun pencuci pinggan dan pewarna untuk bagi warna cantik. Sudu pun penting untuk gaul bahan tu nanti. Dan guna pinggan atau dulang supaya tak tumpah. Okey, jom buat. Mula-mula kita perlukan cawan kertas sebagai gunung berapi. Masukkan 1/2 sudu soda bikarbonat dan sedikit sabun pencuci pinggan. Tambahkan beberapa titik warna makanan. Boleh pilih warna kegemaran tau. Kemudian, guru perlu menuang cuka perlahan-lahan ke dalam cawan. Wah, tengok tu, buih dia keluar macam gunung berapi betul. Waktu ni, galakkan kanak-kanak sebut apa yang mereka nampak. Contohnya, lava merah keluar. Ataupun, banyak yang buih. Aktiviti ni boleh diulang banyak kali dengan warna atau cuka dalam kuantiti yang berbeza. Seronok kan? Kita boleh cuba kombinasi lain pula selepas ni. Lepas buat eksperimen ini, kanak-kanak dapat belajar banyak benda. Pertama, mereka boleh sebut apa yang mereka nampak. Contohnya, lava keluar. Kedua, mereka boleh kenal warna melalui pewarna makanan. Dan ketiga, mereka nampak perubahan fizikal iaitu apabila cuka bercampur dengan baking soda, ia akan menghasilkan buih. Itulah dia tindak balas kimia yang menyeronokkan. Jadi, itu dia eksperimen gunung berapi mini kita pada hari ini. Mudah, selamat dan menyeronokkan untuk kanak-kanak. Boleh buat di rumah atau di tadika dengan bimbingan orang dewasa. Paling penting, anak-anak dapat belajar sambil bermain. Terima kasih semua sebab ikut kami hari ini. Bye semua. Jumpa lagi.